Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Madani. Saya Suraya Badaruddin, dikenali sebagai Akak Kapal, calon harapan N16 Sungai Balang. Yuk semua kita keluar mengundi pada 11 Julai 2026 hari Sabtu. Undi harapan untuk Johor yang lebih makmur. Undi saya Suraya Badaruddin, Akak Kapal, calon harapan. Calon nombor 3. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bersama saya Abdullah Hakim dalam J Studio. Kita nak membincangkan tentang isu-isu yang panas. Kita khususnya berkenaan dengan pilihan raya yang akan datang, iaitu pilihan negeri di Johor. Dan kita bersama-sama tetamu yang cukup hebat. Boleh kita kata anak muda, wanita pula. Apa khabar? Puan Kencik, Puan Kencik? Puan Suraya, Puan Suraya. Okey, Puan Suraya, ramai orang di luar sana tertanya-tanya, kita ni daripada mana, apa kita buat, boleh tak terangkan sikit kepada semua orang di hadapan ni? Okey, baik. Terima kasih Ya. host kita pada hari ini. And Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suraya Badaruddin, dikenali sebagai Akak Kapal Oh, kalau di Akak media sosial lah. Hanya di Alhamdulillah. TikTok lah, Akak Kapal apa? Ya, Oh. betul. Di TikTok. Banyak orang kenal saya as Akak Kapal yang influence lah tentang bidang Influence. maritim dan oil and I gas. see. Dan Alhamdulillah bersyukur saya dicalonkan di Sungai Balang N16 baru-baru ni sebagai calon harapan. Dan saya sebenarnya memang, yelah, nama pun Akak Kapal sebenarnya memang datang daripada bidang Bidang maritim. maritim. Okey. Dan mempunyai pengalaman selama 12 tahun dalam perkapalan dan juga oil and gas lah. Dan sebelum ni bertugas di salah sebuah syarikat oil and gas terkemuka lah. Dulu kita belajar graduate di mana, boleh terangkan sikit tak? Okey, dulu saya mulakan pengajian di Netherlands Maritime Institute of Technology. I see, okay. Okey. Dan selepas tu saya sambung lagi pengajian di University of Southampton. Kiranya bukan mudah lah, maknanya calon anak muda yang kata-kata graduate daripada overseas lah ni. Ya. Biasa Jadi je. maknanya calon kita pada hari ini bukan calang-calang lah. Orang kata majlis watikah lah kiranya kan. Ya. Apa perasaan kita lepas dicalonkan? Boleh terangkan sikit perasaan itu? Oh, perasaan Okey, apa perasaan saya nak cakap, it's still new for me, but Ya. but apa yang saya rasakan pada saat itu gemuruh, terharu dengan kepercayaan yang diberi oleh parti. Dan saya merasakan itu satu mandat yang sangat besar oleh parti dan memberikan kepercayaan kepada saya untuk menyelami dan berkhidmat pada masyarakat. Bagi saya itu satu, orang kata, mandat yang besar dan bukan mudah sebenarnya. Kerana nak mendapatkan kepercayaan parti pun agak rumit sebenarnya, bukan semudah tu. Lah, Apatah lagi untuk kita memenangi hati masyarakat, hati rakyat kan, untuk memberikan kita mandat dan kepercayaan penuh. Yang saya rasa saya perlu ambil kira sebagai satu tanggungjawab yang perlu saya galas. Bukan sekadar untuk memenuhi jawatan ataupun position tu, malah membuat sedikit perubahan atau bukan sedikit perubahan besar lah, agar mandat ini bersesuaian dengan kehendak masyarakat. Jadi kita di DUN N16 Sungai Balang, betul? Ya, betul. Jadi Puan boleh cerita sikit tak apakah tawaran kita sebagai calon yang kita ingin bagi kepada masyarakat di Sungai Balang ni? Okey. Bagi sikit. Saya kira sebagai manifesto lah tu. Manifesto lah. Mana mungkin orang menarik ni kan. Okey. Pertama sekali fokus saya sebenarnya di Sungai Balang dalam konteks yang kita lihat
kependudukan lah Mhm. Saya boleh kira Sungai Balang ni mempunyai anak muda yang agak ramai, Ya. lebih kurang 40% ke Oh, atas. Ya. sen. Dan tidak kurang juga kepada golongan yang pesara dan yang lebih berumur, Hmm. warga emas Ya. yang lebih kurang usia 50 ke atas lah. Tapi dalam konteks anak muda, saya pun tercalon sebagai calon anak muda. Walaupun itu adalah fokus utama saya, yang tidak membelakangkan juga fokus pada generasi lain. Fokus saya pada anak muda adalah jika kita lihat dalam konteks ekonomi Ya. mua, yang mana Sungai Balang ni terkenal dalam 3 konteks ekonomi, iaitu JT dan pelabuhan, dan juga pertanian, juga pelancongan. Yang mana saya kira 3 ekonomi ni perlu Ya. dibangunkan dengan lebih agresif ataupun lebih baik lagi bersistem agar semua peluang dapat di dikecapi oleh anak muda. Kerana apa yang saya lihat di Sungai Balang ni sebenarnya sangat berdekatan dengan pelabuhan di area Muar, Oh. yang mana saya nak lihat anak muda di Sungai Balang berdaya saing dan juga mampu menggunakan semaksimum mungkin apa yang diinisiatifkan oleh kerajaan, khususnya dalam TVET seperti yang saya kira, yang mana berdasarkan latar belakang saya dalam bidang maritim dan oil and gas, saya melihat konteks mengetengahkan dan mengutamakan TVET dalam pendidikan ni akan memberikan satu impak yang sangat maksimum, khususnya anak muda untuk mencuburi industri ni. Dan bukan saja itu, saya nak juga anak muda di Sungai Balang mempunyai orang kata kemampuan untuk mengejar semua development, maksudnya perkembangan ekonomi di sekitar, sama ada di Johor ataupun di sekeliling tu lah. Maknanya kita mengharapkan bahawa masyarakat di Dun Sungai Balang ni maknanya majoriti boleh katakan orang muda jugalah Ya, orang muda. Jadi kalau kita tengok ada 30,000 lebih kurang Ya, betul. pengundi dan hampir 70-80% adalah Melayu. Jadi boleh berikan apa sikit komen tentang cabaran lah maknanya kita Okey, dalam tipulah menghadapi kalau ni. tipulah kalau saya cakap tak ada cabaran kan. Ya. Sangat mencabar Ya. sebenarnya. Tapi yalah, saya dalam pemahaman saya is nak membawa perubahan, satu perubahan tu memang susah. Ya, betul. Dan saya nak cakap saya mengharap tu memang mengharap lah, sebab saya sangat-sangat merasakan yang perubahan ni perlu saya lakukan lah. Khususnya calon muda seperti betul. saya, Melayu juga kan. Cuma saya harap apa yang dalam konteks apa yang saya dapat lihat, perubahan ni perlu dilakukan dalam konteks pemahaman saya, juga figure ataupun apa pandangan saya tentang Sungai Balang ni dapat juga difahami oleh masyarakat Melayu di sana. Masyarakat Melayu memang ramai Ya. dan saya percaya masyarakat Melayu kita juga nakkan satu perubahan. Ya. Lebih-lebih lagi anak muda, kalau kita tengok anak muda di Sungai Balang 18 ke 20 tahun tu, figure dia lebih kurang 1,700 orang. Dan agak jauh nak ke yang 30 tahun. Ini bermakna anak muda mereka sangat agresif dalam mencari peluang. Maknanya lepas je diorang SPM, diorang dah cari peluang di luar. Jadi saya nampak pemahaman anak muda, khususnya anak Melayu kita, sangat luas. Berkenaan tentang peluang-peluang yang dapat mereka kecapi atau grab, rangkul semuanya. Dan saya lihat, saya nak anak muda Sungai Balang yang mana mereka tidak melihat peluang tu di luar saja, Yalah. tapi mereka dapat lihat peluang tu di Sungai Balang. Jadi itulah calon kita pada hari ini dah dibuktikanlah seorang
orang Melayu yang berjaya, mungkin kita boleh jadikan ikon. InsyaAllah. Maknanya anak anak Sungai Balang lah. Maknanya bukan mudah. Maknanya Okey. pencapaian yang terima oleh Puan sendiri lah kan. Jadi untuk sesi akhir ni lah kita bagi peluang untuk Puan, apakah harapan, rayuan untuk masyarakat di Sungai Balang ni untuk datang mengundi. Bagi sikit kata-kata. Kena semangat betul Kena tu. semangat. Okey. Betul. Harapan saya kepada masyarakat Sungai Balang, penduduk Sungai Balang N16, harapan saya sebagai anak muda, juga anak Melayu kita, untuk melakukan sebuah perubahan dan mengecapi segala suara dan juga harapan anak muda. Undilah saya, undi harapan agar segala manifesto kita tadi ataupun segala harapan yang sebenarnya lahir daripada saya sendiri dapat kita kecapi, dapat kita rangkul semuanya dengan harapan membuat sebuah perubahan yang semaksimum mungkin, sedaya mungkin, seupaya mungkin, dan saya melihat suara-suara anda dapat melakukan perubahan adalah dengan satu cara, undi. Hanya dengan undi anda, kita dapat lakukan perubahan ini dengan secara baik. Hanya dengan undi anda, kita dapat lakukan perubahan ini secara agresif. Lakukan sebuah perubahan dengan keluarlah mengundi pada 11 Julai 2026. Saya tunggu. Alhamdulillah. InsyaAllah. Maknanya kita jangan lupa kita bagi sokongan kepada Puan Suraya ini, anak jati kita, anak jati Sungai Balang. Maknanya untuk mengundi jangan lupa pada tarikh 11 11 Julai Julai 2026. 2026. Terima kasih.